Korang yang mana kat sini ada kucing tu mesti pelik kenapa kucing korang ni tidur lama sangat. Sampai susah nak nampak kucing korang ni bangun, betul tak? Kejap je dia dah bangun, lepas tu dia tidur balik. Ini adalah beberapa sebab kenapa kucing korang tu tidur dengan sangat-sangat lama. Sebenarnya, kucing yang sihat memang tidur selama 16 jam ke 18 jam sehari tau. Ini disebabkan kucing memang ada naluri pemburu lagi walaupun dia tak ada buat apa-apa pun kat rumah, walaupun dia makan tidur je. Jadi mereka memang memerlukan energi yang sangat-sangat banyak. Jadi tidur itu sebenarnya adalah untuk recharge balik energi mereka yang hilang. Walaupun korang nampak diorang tak penat pun ataupun diorang tak buat kerja macam kita ni. Tapi mereka sebenarnya boleh jadi penat kalau nampak benda-benda yang macam boleh mengejutkan mereka, bunyi yang bising ataupun nampak burung terbang ke dan sebagainya lah. Itu pun dah boleh trigger diorang punya otak dan juga boleh menjadikan diorang penat. Even diorang main-main sikit-sikit pun ataupun cakap exercise sikit-sikit dekat pokok pun dah boleh buat diorang penat dah. Sebab kucing tak adalah sama macam manusia kan. Tapi best juga jadi kucing kan. Dan kalau korang nak tahu, waktu tidur kucing pun sebenarnya terbalik dengan manusia kadang-kadang. Ada kucing yang certain pagi dia memang tidur, tapi malam dia memang sangat-sangat aktif. Tapi ada juga kucing yang waktu malam dia tidur, pagi dia baru aktif. Ataupun kadang-kadang korang susah sangat nak nampak. Pagi pun tak aktif, malam pun tak aktif kan? Dan juga fun fact untuk anda, kalau yang mana kat sini suka tidur dengan kucing dan juga kucing korang tu pun tidur dengan korang, bermaksud korang seorang tuan yang baik dan juga mereka memang sayang sangat dengan korang, ya? Jadi follow kita untuk banyak lagi fakta menarik tentang kucing.